Bila kita pasang awning, sebenarnya kita nak happy. Tapi masalahnya, awning dah siap. Tapi kenapa masih sedih? Duit dah keluar beribu-ribu. Bukan sikit, banyak kot. Kita nampak cantik, nampak mahal. Tapi last stres, sedih. Sebab apa? Hasil kerja yang tak memuaskan. Last pandang atas, tengok awning, stres je. Masalah tak selesai, masalah baru pula timbul. Macam mana? Itulah saya nak cakap. Banyak orang Malaysia ni stres sebab bukan datang daripada kerja yang biasa kita buat. Datang daripada kita nak benda tu cantik, tak jadi cantik. Kita nak benda tu selamat, tak jadi selamat. Makin stres. Aduh, penyakit stres satu. Bila awning kita tak lawa, dipasang oleh orang yang tak berpengalaman, satu lagi masalah yang sangat-sangat berbahaya tentang keselamatan. Kalau awning tu dah lendut, okay, air dah bertakung, jadi berat, struktur dah tak kuat, boleh roboh tak? Kalau himpap anak, suami, isteri, kereta, macam mana keadaan dia? Dah satu masalah. Stres tak settle lagi. Ini keselamatan pula. Keluarga kita akan terefek dengan masalah tu. Ish. Apa yang boleh menyebabkan awning kurang lendut? Yang pertama, disebabkan besi tu terlampau nipis. Okey, besi yang nipis tak mampu menampung berat awning dekat atas tu. Okay, yang kedua, disebabkan antara besi ke besi tu dia terlampau jauh. Tak ada support dekat tengah-tengah. Sebab yang ketiga, tiang terlalu jauh. Dia lebih daripada 15 kaki. Besi yang tadi, nipis tadi tu, dia tak mampu nak support. Sebab dia terlampau jauh tiang tu. Membuatkan dia tak menampung beban dekat tengah-tengah. Selain daripada besi yang nipis, kalau besi melintang dekat depan ni, dia kecil. Memang confirm lah bengkok. Kita nampak pun tak yakin. Dan yang terakhir, satu benda yang tak ramai orang perasan adalah bila tukang pasang tu, dia bukan tukang pasang yang berpengalaman. Mungkin yang baru nak mencuba, mungkin baru yang buat bisnes 1-2 tahun. Okey, jadi anda sangat-sangat penting untuk pilih syarikat yang banyak pengalaman. Dia tahu mana pemasangan yang lebih efektif untuk mengelakkan masalah-masalah yang melibatkan keselamatan daripada berlaku. Sebab itu pentingnya satu company yang berpengalaman. Explosions, iron guards,